Hai semua, selamat datang ke Boss Train Hub. Hari ni saya nak review 3 jenis earphone yang mana yang tidak convention, yang mungkin korang tak biasa tengok. Tapi serius menarik, nak lari sikit daripada biasa-biasa. Jom kita tengok satu per satu. Pertama sekali kita ada yang jenis earphone yang jenis bone conduction. Yang first sekali kita ada yang earphone jenis bone conduction. Yang ni sangat-sangat sesuai untuk aktiviti lasak dan yang penting tidak masuk telinga. Dia ada Bluetooth 5.4, dia kalis air yang mana korang boleh tengok dia IPX7. Boleh guna masa berenang dan juga di kawalan sentuh dan dia ada juga mikrofon. Yang kedua kita ada Razer Earbud XP6. Yang mana korang boleh tengok yang ni dia agak unik dan juga futuristic. Dan juga dia bukan setakat ada earphone yang biasa, tapi dia fungsi sebagai AI untuk translator, untuk real time translator. Jom kita main dengan AI translator dia. Reka bentuk dia weird style, senang dan ringan nak pakai. Sesuai untuk travel, business marketing dan korang yang suka berkomunikasi dengan pelbagai negara, sangat-sangat sesuai. Saya cuba test translate English ke Mandarin, memang boleh pakai. Kadang-kadang agak delay sikit, tapi harga bajet dia memang sangat luar biasa. Kalau suka channel kita, boleh follow kita tau. Yang ni real time tau. Yang last sekali, dia jenis headphone yang siapa-siapa suka jenis tutup telinga dan juga dia noise cancelling. Yang ini aktif dan pasif untuk noise cancelling sampai 30 dB. Reka bentuk dia modern, selesa pakai lama. Bunyi bass dia beradu sangat sesuai untuk music lover lah. Kesimpulannya, kalau korang suka jenis yang jogging, boleh pakai yang jenis yang macam ni, bone conduction. Kalau korang jenis suka nak berjalan ataupun nak berlari biasa-biasa saja, boleh pakai yang macam Razer ni. Kalau korang suka untuk dengar lagu lama-lama ataupun selesa, korang boleh pakai yang jenis yang headphone ni. Mana satu yang korang pilih? Korang boleh komen dekat kita punya channel Boss Train Hub.